Hari ini aku nak sembang pasal trailer yang tengah hangat sekarang. Filem berjudul Mikael, Pemburu Dua Alam. Selepas tengok trailer ni a few times, ada banyak benda yang aku rasa kita patut bincang. Ada yang nampak promising, tapi ada juga benda yang buat aku rasa potong sikit. Jom kita dive in. Tapi sebelum tu, apa kata tolong subscribe channel ni dan like the video? Aku really appreciate korang punya support. Alright, let's continue. Sinopsis filem ni, apabila seorang anggota polis hebat, Mikael, yang sedang bergelut dengan konflik peribadi akibat kehilangan adiknya, dipanggil untuk menyiasat kes pembunuhan beramai-ramai semasa sebuah majlis perkahwinan di Pekan Kecil yang dilakukan oleh seorang budak lelaki berusia 10 tahun, dia menemui satu ramalan jahat yang sedang berlangsung. Pemerintah jin akan menguasai dunia dengan kejatuhan 7 pelindung. Mikael berlumba dengan masa untuk mencari artifak purba yang mampu menghalang pemerintah jin daripada menyeberang ke dunia manusia dan mengambil alih dunia. Dalam misi mendebarkan ini, Mikael dibantu oleh sekumpulan rakan yang pelik dan tidak disangka-sangka. Winston, seorang penjual ramuan sihir hitam yang esentrik, Sarjan Cook, anggota polis muda yang awkward tetapi bercita-cita tinggi, serta Aisyah, seorang pencuri licik yang memburu artifak langka di pasaran gelap. Kredit gscmovies.com. Alright, first aku nak sentuh pasal visual filem ni. Based on the trailer, it's look very good. Vibe dia dark, suram and quite nice untuk sebuah filem fantasi tempatan. Ada comic book movie feels. Dan kalau korang perasan, logo polis dalam trailer tu pun bukan logo PDRM yang sebenar. Ini petanda besar yang Zahir Omar nak bina sebuah fictional world yang 100% asing daripada realiti kita. Untuk part CGI, to be honest, not that flawless lah. Tapi aku pun tak letak expectation setinggi langit untuk part tu. Asalkan cerita dia solid dari mula sampai habis. Aku rasa CGI yang okey-okey pun dah cukup memadai. Bercakap pasang aksi, koreografi dalam trailer ni nampak kemas. Remy Ishak memang nampak kena sangat dengan watak hero yang gritty macam ni. Dia ada presence yang kuat. Peminat di media sosial pun dah mula panggil Mikael ni sebagai Malaysian Constantine sebab gaya dia yang cool, bersahaja tapi badass gila bila lawan makhluk gaib. Movie ni hasil kolaborasi antara Act 2 Pictures, Astro Shaw dan GSC Movies. Masa interview baru-baru ni, pengarah Zahir Omar ada cakap yang dia nak redefine genre seram kat Malaysia. Dia tak nak buat typical jump scare movie. Dia cakap, kita ada mitologi Nusantara yang sangat kaya. Sebab tu dia cipta world building yang dalam pasal 7 pelindung dan ancaman Raja Jin, Ruler of Jinns. Dia nak kita rasa yang dunia manusia dan alam gaib ni sebenarnya sangat dekat. Cuma sempadan dia je yang semakin rapuh. Post-production movie ni pun ambil masa lama sebab diorang nak perfectkan CGI dan sound design bagi standard antarabangsa. Okey, kita tunggu nanti hasil dia macam mana. Pelakon terdiri daripada Remy Ishak. Kita tahu dia memang power, tak kira apa genre pun. So pada aku, tak ada masalah untuk dia bawah watak fantasi macam ni. Fabian Lu, dia pernah berlakon bawah Zahir Omar dalam Fly By Night. Dia pelakon yang sangat versatile, so aku expect dia boleh bawa watak Sarjan Cook ni dengan lebih mendalam, bukan sekadar pelakon pembantu biasa. Alisha Amin dan Norin Iman, dua-dua ni ada personality yang kuat. Walaupun genre fantasi ni mencabar sebab bukan berakar pada dunia nyata, kalau diorang boleh bawa karakter tu dengan berkesan, filem ni boleh pergi jauh. Tapi, ada satu benda yang buat aku potong sikit masa tengok trailer ni. Dekat hujung trailer tu, ada selit fart joke. Alamak, seriously? Bagi aku, toilet humor macam tu terlalu cheap dan dah basi. Aku risau kalau filem yang asalnya nampak dark and cool ni, tiba-tiba jadi cringe sebab comic relief yang berlebihan. Harapnya itu cuma gimmick trailer je untuk tarik mass audience, bukannya tema utama dalam filem nanti. Kita nak tengok filem aksi fantasi yang matang, bukannya komedi slapstick. Apapun, kita kena ingat siapa yang duduk di kerusi pengarah. Zahir Omar bukan pengarah biasa. Fly By Night dulu adalah masterpiece dari segi storytelling. Jadi aku masih ada trust yang dia tahu apa dia buat. Yang kita nak tengok ialah sebuah solid story. Tak perlu CGI gempak gila, asalkan pacing dia betul dan dunia fantasi yang dia bina tu masuk akal. So, that's all my honest opinion for this trailer. Filem Mikael, Pemburu Dua Alam akan mula ditayangkan pada 2 April 2026.
Aku harap filem ni tak mengecewakan dan boleh jadi benchmark baru untuk filem genre fantasi kat Malaysia. Korang macam mana? Korang rasa fart joke tu okey ke atau korang pun rasa macam aku? Cerita sikit dekat ruangan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Ciao!